Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni saya tengah goreng kelapa. Nak buat kerisik sendiri sebab kejap lagi kita nak buat rendang ayam. Ni goreng kelapa ni tak boleh nak tinggal-tinggal, nanti dia jadi hangit. Nah, kita memang suka buat kerisik sendiri. Sebab kalau yang beli tu dia agak kasar kan. Nah, ni kalau buat sendiri kita boleh buat dia lebih halus. Ni tadi beli kelapa sebiji. Ni saya buat kerisik ni semua ni, buat stok kerisik. Ni kita goreng sampai dia berubah jadi color coklat. Dan dia tak boleh ditinggal-tinggal, nanti dia hangit. Dia mudah hangit, nampak tu sebelah bawah. Dia kena sentiasa kacau lah. Nah guys, kita punya kelapa goreng ni dia dah color dia tu dah coklat, tapi masih ada lagi yang putih-putih sikit kan. Kita kena tunggu sikit lagi, lepas tu dah boleh kita dah boleh tumbuk. Dah siap. Ni kita punya kita punya kelapa goreng dah siap. Ni kita punya kelapa goreng dah siap guys. Ni kita nak tumbuk, nak jadikan dia kerisik. Ni sementara dia panas lagi. So ni kita akan terus tumbuk lah supaya kalau dia panas-panas lagi tu dia lagi senang. Ni tak payah nak ketuk-ketuk gesek-gesek je. Ni tadi kerisik yang kita buat tadi. Saya tumbuk separuh je tadi sebab kita nak guna banyak ni je. Lepas tu ni saya dah sediakan semua bahan-bahan dekat sini. Ni ada daun kunyit, ada serai, daun salam, daun limau purut. Ada bahan-bahan yang kita nak blend ni. Ada lengkuas, ada halia, bawang merah, bawang putih, buah pala, buah keras, serbuk ketumbar. Lepas tu ni ada cili juga, cili api. Okeylah, sekarang saya nak potong-potong ni dan kita nak blend. Ni halia besar ni saya gunakan. Ni bahan-bahan ni semua kita blend guys. Ni kalau kita tumbuk ni sampai besok nanti tak siap. Lepas tu dia ni nanti saya akan pecahkan dulu dia punya belah luar ni guys. Dia punya cengkerang dia ni. Ni bawang ni separuh saya akan hiris dan separuh saya akan blend. Ni kita blend. Yang ni kita akan blend. Ni kita blend. Lepas tu ni saya akan hiris-hiris dia untuk kita tumis.
Dan sebiji saya iris, sebiji saya blend. Okay, ini kita masukkan balik dalam ni. Okay, ni ada buah keras. Buah keras ni saya gunakan dalam 5 biji macam ni. Ada 5 biji macam ni. Ni saya nak basuh dulu, ni pun saya nak ketuk kejap. Ni buah pala yang saya dah ketuk tadi. Ni saya masukkan separuh dalam tu. Sebab tak nak gunakan banyak-banyak sangat. Ni kan. Ni saya masukkan apa ni, serbuk ketumbar. Ni kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Dan ni ada juga cili. Cili ni dah basuh dah. Saya terus masukkan ke sini. Dan ni kita akan blend sampai halus. Saya nak tambahkan sedikit lagi kunyit lah. Apa color dia tu tak cantik. Okay, ni dah siap. Sekarang jom kita start masak lah. Kita nak menumis bawang. Kita masukkan minyak. Ni kita tumis bawang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis sampai dia pecah minyak, guys. Okay guys, ni dia dah pecah minyak. Rempah dia dah masak. Ni saya masukkan daun salam. Masukkan serai. Lepas tu daun limau purut. Ni daun kunyit. Dan kita tumis lagi sekejap. Ni tadi saya rebus ayam telur. Ni saya rebus dulu supaya dia lembut, guys. Tak adalah lama sangat nak tunggu dia lembut dekat rendang ni. Ni saya nak keluarkan ayam dari periuk ni. Saya gunakan ni je lah. Ni ayam ni dah rebus. Saya masukkan dalam ni, guys. Ini air rebusan dia ni saya masukkan sikit. Alamak, kau tumpah. Saya dah masukkan ayam dan juga air rebusan dia. Ni harap-harap ayam dia ni dah lembut, guys. Sebab saya malas nak kacau rendang ni lama-lama. Biasa kan kalau saya tak rebus, saya akan masak rendang ni dalam 4 jam macam tu. Supaya apa ni, nak tunggu ayam ni lembut lama. Ni saya masukkan air, tambahkan air. Ambil baju kat depan. Okay, ni tadi saya dah masukkan air. Besarkan api sikit. Saya dah masukkan air. Sekarang saya nak masukkan santan ni. Saya gunakan santan kotak je. Dan ni
Ni saya rasa apa ni, santan dia 2 kotak cukup kot. Ni tadi saya keluarkan rempah dia sikit, separuh guys. Saya keluarkan rempah dia separuh sebab saya takut dia banyak sangat. Tapi nanti bila dia dah air dia dah surut nanti, saya akan rasa dululah. Kalau rempah dia kurang nanti saya masukkan balik yang tu. Tu dia dah dah mendidih ni, saya masukkan kerisik. Kerisik yang kita buat sendiri ni dia halus. Sebab kita pakai kelapa parut kan, bukan pakai ampas kelapa. Biasa yang kita beli tu diorang campur dengan ampas kelapa. Tu. Color dia betul-betul coklat ni. Macam coklat cair. Ni saya nak masukkan nangka muda guys. Ni nangka muda ni saya ambil dekat kebun Mak Ngah hari tu. Dibagi sebiji, saya dah rebus dan dah potong kecil-kecil macam ni. So ni tinggal kita masukkan je. Ni nangka ni dah rebus tau. Dan ni kita kacau. Dia kalau berkuah macam ni guys, nama dia gulai. Tapi dia kalau dah kering sikit arah-arah ke rendang tu, dah nak jadi rendang tapi dia ada kuah lagi, orang Padang panggil kalio. Tapi kalau dia dah betul-betul kering, tak ada kuah tu nama dia rendang. Macam tu guys. Okay, ni kita biarkan sampai air dia menyusut dan sampai air dia tu menyusut dan agak kering lah macam tu. Ni saya nak masukkan rempah nikma rendang, bumbu rendang. Ni kita kena masukkan dalam satu sudu je. Macam tu. Masukkan garam. Ni saya masukkan asam kandis ataupun asam keping pun boleh jugalah. Masuk je lah apa-apa asam yang boleh memberikan sedikit rasa asam. Macam tu. Ni dia punya kuah dia ni dah sedikit pekat kan. Dia tunggu sikit lagi. Dah siap guys. Dia dah pekat kuah dia guys. Dia pekat tapi tak pekat sangat lah macam ni. Okay lah. Kalau dia tak kering sangat. Okay, ni dah siap. Sekarang kita nak makan. Okay lah guys, jom kita makan guys. Ni dah tengah hari dah. Dalam dekat pukul 12 dah. kita dah semasak. So ni saya asingkan sikit dalam bekas ni. Ni tu. Nak bagi dekat nenek dia orang ni. Bagi dekat mak mertua.
Dan si Aish dia makan telur je. Dia tak nak, dia kata pedas. Padahal tak pedas pun. Ni Afia baru bangun tidur. Ni minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak belum tangan lagi. Tangan. Cepatlah. Ngada-ngada dah. Cepat. Hebat tak? Hebat. Papa pipi. Papa pipi. Ni apa, mi goreng yang pagi tadi pun ada lagi. Okay, ni nak suap Afia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Apa ni ya? Aduh. Ni nangka muda dengan ayam telur. Okay, jemput makan semua guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ayam telur? Ayam tua. Aduh, ada telur. Aduh, baba pergi. Babi. Sedap kan? Sedap adik? Adik nak ni? Dia tak pedas sangat. Jadi budak-budak pun boleh makan. Pedas sikit je. Oh, ni pedas. Tak. Nak apa? Sedap. Ni ayam dia. Tengok dia lembut ke belum? Ayam dia pun dah lembut guys. Sedap. Adik nak kuah dia. Asyik bercakap dia dah tersedap. Adik nak kuah ni tak? Nak kuah masak lemak ni. Ibu gaul kat sini sikit nak? Tak pedas. Kan? Tak pedas kan? Tengok Afia makan lah. Kat mulut. Pedas. Tak pedas pun. Tengok tu muka dia santuk. Pedas. Dia anggur. Apa dah ibu? Dia tipu. 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 Nangka dia lembut. Kalau nak buat masak lemak nangka dia kena rebus dulu supaya getah dia tu terbuang, supaya getah dia hilang. Jadi kalau kita kalau dah rebus kita buat untuk masak lemak, dia tak keras, maksudnya dia tak kejang sebab getah dia dah hilang. Okeylah, kita orang lanjut makan dulu. Korang jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye.